RAM ni benda yang first orang akan tengok sebelum beli telefon. Dan biasanya orang akan kaitkan RAM dengan kelajuan telefon. Makin tinggi RAM tu, makin smooth telefon tu. Ada betulnya, cumanya korang jangan abaikan spek-spek yang lain. Okay, sebab untuk nak dapatkan telefon yang lebih smooth, yang lebih lancar, telefon ni perlukan dua benda, hardware dan juga software, bukan RAM sahaja. Sebab kalau korang just fokus pada RAM sahaja, telefon yang harga 499, 899, 2000, 3000 lebih ni pun boleh guna RAM yang sama. Cuma perbezaan dia adalah dia punya performance. Dan biasanya telefon dengan harga yang lebih tinggi, performance-nya lebih padu. Salah satu hardware ataupun spek yang korang patut tengok selain daripada RAM adalah processor. Bergantung kepada cara kegunaan masing-masing. Sebabkan yelah, ada orang yang buat banyak kerja dekat telefon, ada juga yang main game. Processor tu boleh handle ke tak kerja-kerja yang korang nak buat dan juga game yang korang nak main. Dan untuk software, tengoklah macam mana brand tu sendiri optimizekan diorang punya software, diorang punya OS untuk bagi korang punya experience lebih smooth, lebih lancar. So itu sajalah daripada saya. So kepada semua yang tengah cari telefon, jangan just tengok RAM sahaja guys. Tengok pada spek-spek yang lain juga. So kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang pun boleh komen dan jangan lupa like, share, follow. Oh yeah.